Okay, ni kita punya Astro First punya orang kuat lah ni. Nak tanyalah dekat Sunny Boy, kenapa Panic dan Kadar hanya di Astro First? Kita sentiasa mencari nak bentuk produk yang macam filem tapi kita buat untuk televisyen. So kita nak cakap even untuk televisyen kita boleh buat produk yang sehebat filem. Bukan sekadar telemovie biasa. So bila orang pergi tengok filem, orang tengok kita punya produk, kita nak sama level juga. Adakah itu ini semua hanyalah eksperimen pihak Astro untuk mendapatkan income yang lebih? Bila kita tengok filem di Pawagam, kita tahu subjek-subjek yang ada di Pawagam adalah subjek-subjek yang popular. Bila kita letak subjek-subjek yang misalnya kekeluargaan, macam Panic, ataupun Kadar, cerita tentang naas yang mengubah nasib orang, subjek macam ni bukan subjek yang popular. So bila kita letak dekat sinema ataupun Pawagam, subjek sebegini kurang dapat sambutan. Kita tengok dekat sinema adalah subjek yang popular saja. Subjek yang berbentuk macam ni kita tak dapat tengok di sinema. So kita bagi juga peluang kepada rakyat yang dia orang ada Astro, dia boleh beli untuk tengok ni. Bila kita keluarkan kos, saya memerlukan pulangan dia untuk terus menghasilkan produk-produk macam ni. Boleh tak bagi sedikit komen tentang filem Panic dengan Kadar? Pasal Panic, dia kekeluargaan. Banyak pengejaran dia. Pasal hilang anak, pasal menghadapi masalah, pasal menangani situasi. Kerana itu kita hasilkan Panic. Kadar pula kejadian yang boleh mematangkan kita bila kita belajar daripada kesengsaraan atau kemalangan yang berlaku kat kita. Dipendekkan, dua-dua benda ni mengajar kita benda positif.